Sambung bab fiqh. Dia kata wal maitatu, dan bermula bangkai. Al maitah ni bangkai. Bangkai ni benda mapuh. Kita panggil benda mapuh dia. Mati kita guna dengan orang, dia mapuh kira dengan menatih. Itu menatih mapuh ni. Apakah itu menatih mapuh bangkai itu? Dia beri takrif dia. Wa hiya ma zalat hayatuha la bi zakatin syar'iyyah, iaitu benda yang hilang hidupnya. Mana dia hidup oleh-oleh tiba-tiba hilang hidup, mana mapuhlah dia. La bi zakatin syar'iyyah, tidak dengan sembelih mengikut agama Islam. Benda mapuh bukan kerana sembelih dah. Lagu mana mapuh bukan kerana sembelih? Pelago ye mapuh tak sembelih. Jejak dia mutu mapuh. Dia tak ada sembelih. Maka semua tu dipanggil bangkai. Bangkai. Ataupun orang agama asing sembelih. Orang buza lagi sembelih. Boleh makan tak weh? Boleh. Boleh. Orang agama asing lagi sembelih tak boleh. Ya dua agama yang apa agama Islam izin wi, iaitu agama Nasara dan Kristian. Ni kalau dia sembelih boleh makan. Tapi syarat jangan dia sebut nama lain pada Tuhan lah. Kalau dia sebut Bismil Masih dengan nama Nabi Isa, itu tak boleh. Tak boleh makan. Ya hukum bismillah ni dalam sembelih yang akan datang dah. Bismillah dalam mazhab Imam Syafi'i sunat je masa sembelih. Kalau tak baca bismillah pun tak apa, boleh makan, sebab orang mukmin dia sembelih kerana Allah dah, tak ada kerana lain. Terah. Tapi kalau lain daripada orang Islam, kalau dia sembelih tak ada sebut apa-apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia sebut Tuhan dia, orang Kristian, orang Yahudi, dia sebut Tuhan dia, sebut Nabi Isa, apa Kristian ni, Yahudi sebut nama Uzair misal, sebut Nabi Musa misal, maka tak boleh makan. Tak. Tapi kalau sembelih gitu boleh makan. Boleh makan dari segi haruh. Gamuk tak gamuk tu hal lain dia. Tapi kalau sia buza tak ada kacak, tak boleh makan. Walaupun sembelih pun. Dan walaupun sembelih pun tak boleh makan. Mereka kata CP dulu yang ambil orang paktai kita, CP sewing tu deh. Yang ambil orang paktai kita pergi belajar sembelih. Pergi kerja sembelih. Sembelih ayah buat beka, sembelih ayah buat gapo, orang paktai kita pergi sembelih sebab apa? Dia nak buat kerahlah tak ni, pasti kena orang Islam sembelih. Tapi lama kelamaan orang Islam kau kurang, dia ambil orang mana? Orang Pahmah macam sembelih. Sah ke tak Pahmah sembelih? Tak sah. Orang tu kena beringat molek dah. Kalau itu benar je sembelih bangkai. Bangkai kena beringat molek dah. Tu. Lepas tu kena ingat sekali lagi, benda hok nak mapuh dah, seperti hayat kena tepuh dia mutu dah. Dia kelepar gedug. Kalau kita tahu itu yang mapuh tak? Mapuh. Makna gelepar dia tu gelepar nak mapuh dah. Kalau kita pergi sembelih boleh makan tak? Tak boleh makan. Yang dulu banyak aku tu. Dan ni orang berherah. Tak. Tak boleh. Malaikat sah. Malaikat kalau kita buru lah hutan, atau buru hukum buru suku. Hukum buru halai. Kena panggil pula hukum buru, makna gila hutan ambil alat panah. Kemudian tak ada nak sembelih, mapuh nak sebab panah, maka boleh makan. Atau halai atau buru. Tak ada bangkai gitu. Ni panggil pula. Tapi kita nak sini benar mapuh bukan kerana sembelih. Maka hukum dia kulluha najisatun, semua tu najis belaka. Bangkai semua najis belaka.
bangkai semua najis belaka. Mik dalil mana? Hurrimat alaikumul maitatu, ayatnya Quran nyata benar-benar diharam di atas kamu akan bangkai benda apa? Haram. Apabila haram sebab apa? Sebab apa boleh haram? Sebab najis. Sebab najis. Hak najis tu gapo? Najis tu gapo? Isi dia, darah dia, tulang dia, bulu dia. So yang boleh guna kulit dia. Kulit dia lain pada anjing dan babi lah dia. Anjing babi tu najisul ain, tak nak kecek dah tu. Lain pada anjing babi. Benda mapuh, boleh ambil tak? Boleh. Kita ambil kulit dia, kita kokok bulu berhabis, kita samuk. Bulu tak cuci, nawai bulu berhabis. Ambil kulit saja. Maka boleh tak nak ambil kulit tu pergi buat baik? Boleh. Lain pada anjing dan babi lah. Itu dia. Sebab satu ketika Nabi duduk berjalan, jumpa dengan seekor kambing mapuh. Maka Nabi kata, halan tafa'tum bi ihabiha. Hageno Nabi kata, mu tak ambil kulit dia, ambil faedah. Mana ambil kulit dia tu, pergi samuk dan ambil buat benda. Ikutlah nak buat baik kan nak buat apa. Itu lain najis belaka, tak boleh ambil. Walaupun sikit pun. Lepas tu kalau kita tengok orang ambil taring apa yang ambil dulu benda tak masuk. Mak dia babi tunggal dia tak nak kecek, tu Allah, macam-macam yang ambil dulu dah dia. Ambil taring, ambil gigit, dia tak cuci waktu dia tak nak, dia tak jadi suci sama sekali walaupun samuk pun. Benda mapuh tak ada. Betul tak? Nanti kita ingat molek dah. Kali itu haram makan dan juga haram guna oleh kerana najis, benda mapuh saat ni. Hanya sekarang ya sini sebut wa kharaja bit ta'rifil mazkur al janin, dan keluarlah daripada ta'rif kita baca saat ni al janin, iaitu anak dalam perut. Semula lembu anak dalam perut dah. Bo kata semula ibu anak dalam perut apa? Lagu mana? Nak jawab gua mana? Fa inna zakatahu bi zakati ummihi. Jawab katanya, maka sesungguhnya sembelih anak dalam perut saat ni dengan kita sembelih ibu. Makna sembelih ibu, anak pun boleh makan. Bergamuk tak bergamuk buku lain, boleh makan. Dengan orang cicak bubuh sekali, buat senyap-senyap, orang lain tak tahu. Makan, ada apa? Itu tak ada masalah. Malah kalau tubuh hidup, itu tak ada arah lah. Tubuh hidup dah hungar tu, dah semula lah tu dah. Itu kali itu kita ingat molek dah. Benda yang mapuh semua. Haram najis illa malaikat. Tu baik malaikat sini. Bila sebut malaikat, makna hak malaikat ni tak serupa lah dengan hukum saat ni. Semua benda mapuh najis illa malaikat as-samaku, ikan. Ikan mapuh tak apa. Yang kena cari semula ikan ada sungguh. Tak apa. Yang kedua wal jarad dan belalai. Belalai cerik. Puas mengangguk buat goreng pula. Seekor 20 kop. Tu mengangguk tak ada arah, kita tak sempat kecek banjir dah. Drama pada buku belalai cerik ni. Tak pisau ya dia. Rugi masa mana nak sekarang tu. Pak lain tak ya, rugi masa. Pun kita tak ada kerja lain tu main lalai cerik dia. Mau kita ni alim belakang dah, amal ibadat banyak dah, zikir banyak dah. Melalai cerik dia. Tapi gitulah. Mau kita ni payah. Jadi semabuh bilicing. Kali itu yang suci ikan dan belalai, mapuh tak apa, boleh makan. Tak kena sembelih dua tu. Betul tak?
Dia kata fatahiratan bil ijma', maka kedua-dua itu suci dengan ijma' ulama. Semua ulama kata suci. Ikan dengan belalai. Tak semula tak apa. Hanya khilaf di segi ikan tu. Nah, ada setengah mazhab hak kata suci tu hak rupa ikan, mazhab Imam Abu Hanifah. Rupa ikan saja. Makna ikan betul-betul hak boleh makan. Hak suci. Nah, hak lain tak boleh makan dia dia. Sutong tak makan kalau pergi ikut belah Suria sutong jual kat orang kita, mujur orang kita. Dia tak makan. Udai, sutong. Tapi mazhab Imam Syafi'i asalkan mari dalam laut boleh belaka rupa mana pun. Tu mazhab Imam Syafi'i. Dia kata wal muradu bis samak, dan yang dimaksud dengan ikan kullu ma ukila min hayawanil bahri, semua benda yang dimakan daripada binatang laut, benda boleh makan dalam binatang laut. Semua masuk dalam tu. Wa illam yusamma samakan, walaupun tidak dipanggilkan ikan. Udai ke panggil ikan? Tak. Boleh makan mazhab Imam Syafi'i. Sutong boleh makan. Tapi ada mazhab kata tak boleh makan. Sebab boleh makan rupa ikan. Tak? Banyak juga masalah khilaf sini. Kalau ikan mapuh duk pelapung di atas air, ada kau boleh makan? Tu khilaf pula dah situ. Mazhab Imam Syafi'i tak apa. Tak ada masalah. Mazhab lain kata tak boleh makan. Ikan pelapung mapuh tu tak boleh. Melainkan ikan baru-baru mapuh tak apa boleh makan. Jadi khilaf panjang sampai situ, tapi kita mazhab Imam Syafi'i boleh. Ambil dalil mana Nabi kata uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan bagi kami dua perkara yang mapuh dan dua darah. Dua perkara mapuh as-samaku wal jarad, iaitu ikan dengan belalai. Darah wal kabidu wat tihal, iaitu hati, tab tu ya darah. Maka boleh makan. At-tihal lipo tubuh darah boleh makan. Dia dalam tubuh binatang tu jenis darah hok cu macam tu tak boleh makan, haram najis. Orang kafir dia makan, buzak dia tak ada. Dia buat gula darah. Islam tak boleh darah tu. Adapun hati dengan lipo tak ada masalah, oleh kerana ada hadis. So lagi yang suci wal adami, dan manusia yang mati. Manusia tak najis walaupun mati sekalipun. Sebab dalil Nabi kata, Quran kata walaqad karramna bani Adam, kami memuliakan anak Adam. Anak Adam mati pun tak najis. Apa kena mandi tu? Bukan mandi kerana najis weh. Faham molek weh. Bukan mandi kerana najis, mandi kerana nak memuliakan dia. Nampak tak? Najis-najis kita buat tu, tapi tubuh dia tak najis. Tapi Abu Hurairah satu ketika dia jumpa dengan Nabi di tengah jalan, dia lari. Bagi jumpa di sejik, Nabi kata, Abu Hurairah, bakpo mu lari saat ni? Kata, wahai Rasulullah, aku berjunuk. Aku duk berasa kata aku najis, tak layak nak jumpa denganmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kata, subhanallah, maha suci Allah, innal mu'min la yanjus. Orang mukmin tak najis, dia kata. Lah mana pun, walaupun berjunuk tak najis, bukan najis. Itu panggil hadas, bukan najis. Tak? Kali itu manusia mati pun tak najis. Malaikat kalau berubah lagu mana? Pecah jadi nanuh, jadi dano. Najis sebab dano, sebab darah tu lah. Sebab nanuh tu bukan sebab tubuh manusia. Betul tak? Tu dia. Hanya ada lagi yang masalah. Nabi kata innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrikin itu najis. Musyrikin makna orang kafir. Semua berhala dengan Tuhan. Nabi kata najis. Najis sini bukan najis zahiri, tapi najis batini. Oleh kerana najis etikok pegangnya dia najis. Kerana dia percaya dengan Tuhan dan percaya dengan Allah dan Tuhan lain. Najis sebab tu. Adapun tubuh dia kita tepuh dengan orang kafir, adakah kena basuh? Tak kena basuh. Tu dia. Tu
perkara. Kemudian kita sambung insya-Allah wa yuhsanul ina'u min wuluhil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturab. Cara kita nak basuh bekas apabila kena jilat oleh anjing dan babi. Sama situ insya-Allah taala.